Daniel. Dah jumpa Daniel. Assalamualaikum ya jemaah. Welcome back to my channel. Okay, seperti yang video sebelum ni Dina bagi tahu, hari ni kita nak pergi ke Melaka dengan seseorang yang boleh dikatakan special juga dalam hidup Dina. And she's someone yang kadang-kadang selesa untuk kita bercerita. Mana tahu lepas konten ni ada konten podcast dengan dia. Tapi before that, kita nak pergi ambil dulu si dia ni, and then baru kita akan terus ke Melaka. So kalau nak tengok apa yang kita orang buat dekat Melaka all the day, apa trip and tricks yang ada, sebab ni sangat-sangat last minute punya plan. Let's go. Mana orangnya? Orangnya dah sampai. Dah lama ke tukar kereta? Ya, itu dia. Hai Kak Zana. 1,000,000 zillion jillion dillion cotillion times later. Kita makan dekat kedai Tom Yum. Sekarang pukul apa Kak Zana? 10. Pukul 10 baru nak Berapa dinner. jam atas ni? Baru nak dinner. The next day. Hari ni hari kedua kita nak pergi sarapan pagi ni. Ni hotel kat depan ni. Baru check out. Dan lepas tu kita terus nak pergi ke safari. Receptionist tanya. Apa ni? Tanya ke receptionist. Kat mana makan kedai sedap? Sebab Sini kita ada. memang tak apa tak tahu. kita memang tak tahu. Dan tak lepas- survey, tak survey. Tak survey. Lepas tu dia kata, oh sini area ni mamak je. Tapi kalau nak cik, kita tanya, kalau nak cari yang macam banyak pilihan, pergi Pekan Alu Gajah ataupun pergi terus Melaka. Okay, tadi Dina dah survey restoran makan pagi, warung-warung pagi dekat area Safari Wonderland tu. So, yang viral kat TikTok ah. Tak viral pun, tapi kita try je pergi. Ada je. Okay. Ada sebab nampak ada gambar si lemak kat situ. So jom. Nampak muka Kak Jana. Cik. Alah guys, ada ni kangkung. Nasi lemak ada kangkung. Kak Jana makan soto kuih apa? Soto kuih tiaw. Soto kuih tiaw. Hi, morning. Dah boleh masuk ke? Boleh masuk kereta. Dah boleh masuk kereta. Macam mana? Boleh masuk kereta dalam ke parking kat sini? Ini kerja kah? Bukan. Visit turis. Customer Mia. Ini Safari tengok. Safari Wonderland. Ini 9 Mia buka. Tapi Ini parking dalam ada parking. dalam ada parking lah, tapi pukul 9 baru boleh masuk. 9 Mia boleh masuk. Oh, tak, sekarang tak boleh? Ya, sekarang ya. Oh. Kalau sekarang saya parking kat Boleh sini. sana tunggulah. Okey, boleh. Kayaknya kereta jagi boleh masuk lah. Sini masuk. Okey. Terima kasih. Saya nak gelak sebab akak tengoklah orang baru bersih-bersihkan tempat. Kita dah sampai. Orang baru masuk kerja. Kita orang dah sampai tau. Kita orang dah, ya Allah, sumpah paling perform. Oh my god. Sebab dia orang baru masuk kerja. Okey lah kan, terpaling. Okay Dina, kita orang keberapa ni Dina? 2 kot. Sumpah awal. Sebenarnya kita orang datang lagi awal daripada orang-orang yang depan kita ni. Kita orang beli tiket dekat online tau. Tu dapat promosi. Sebenarnya budak-budak suka kapibara. Kak Jana budak-budak ke? Talu.
Ya, ini guys. Ada boy-boy nak borak Dina. Tak kuat pun, tak kuat. Mata pusing. Boleh dekat ke? Nak berenang pun tak makan. Dina. Berenang pun tak makan. Dina. What? Depan. Depan lah. Depan nanti tak nampak buaya. Tak ada. Nanti kalau dia tarik, akak bagi pasal saya. Nanti saya tertarikkan dia. Mana ada? Akak jangan cecek dia lagi. Guys, besar. Tak tahulah, macam air masin kan. Hebat lah. Depan lah. Rider sebelah kanan ada kabel ataupun otter. Kabel kat kawasan ni ada 3 ekor yang sampai lepas sana. Benda dekat Kedah lah. Afrika kan? Asal Afrika. Kedah dah macam Afrika lah. Ya. Dah puas jumpa Daniel. Dah jumpa Daniel. Tapi dah lepas. Kita cari mamat lain. Kita literally masuk dalam kandang dia orang tau. Kita dalam kandang dia orang sekarang. Berat eh? So cute. Kak Jana, bestie eh? Kalau dia tapi macam ada benda. Dia dah macam selesa ada mata tu. Geli bila gerak. Guys, bila masuk Famosa ni guys, korang kena simpan tau peta ni. Sebab peta ni memang sangat-sangat berguna. Sebab kita ada show macam tu. So kena simpan peta ni. So dia bagi tahu kat mana. Jangan buang. A few moments later. Kat dia Pantai Kelebang kan. For you all information, dari Safari ke sini boleh kata tak Sejam. dekat, tak jauh sangat lah. Sejam, 55 minit macam tu. Waktu ni dah petang. So So kita boleh santai. betul. Dah jamak semua dah. Dah jamak semua. And then kita pergi ke Coconut Shake di kawasan Kelebang. So settle lah kat sana belakang tu. Check it out. Orang kalau nak datang sini kena datang awal. Kalau macam kita orang ni datang dah pukul 5, so nasi-nasi tu semua dah habis. Kita orang sekarang ni dekat macam bazar. Kelebang Street. Malah aku je delete.
kita kat tepi pantai sebenarnya. Dan kalau datang pantai Kelebang, boleh datang Kelebang Street ni. Ada banyak food truck. Pilihan. Banyak food truck yang jual makanan-makanan lah. Harga food truck lah. Betul. Ada je baju-baju bandel. Baju-baju ada, sesimpel kat kasut semua ada. Okay, so guys, sampai sini saja kita punya video sepanjang dekat Melaka. Ada apa-apa Best. pesanan? Hidup ni bukan pilihan, tapi adalah tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah. Masya It's the Allah. war.